Okay, ni yang semalam aku rendam barang yang sedah direndam. Bila kita rendam tu, daki yang tebal ni kita tak payah nak tenyih beria. Macam itu je. Dia memang cakap dia mudah tertanggal. Ni. Okay, ini satu. Ni belum lagi kita ni. Kita cabut lah satu. Nampak bilas bersih. Skru gam-gam ke apa ni, nak basuh dia memang tertanggal punya. Tak payah nak beria-beria. Kalau berus ni sikit-sikit celah-celah ni memang terus tertanggal. Tak payah nak susah-susah nak tanggalkan kotor ni. Okey, inilah bahan-bahan cucian yang orang cakap padu.